Alright, Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me Pim. Hari ni kita nak react untuk One Piece live action season 2 official trailer ataupun trailer yang baru. Sebab ni akan jadi video yang ketiga aku tengok ataupun buat reaction dan review untuk trailer One Piece live action season 2. Benda ni dah kecoh pagi tadi sebab aku tak sure, aku rasa semalam kot dia release semalam. So pagi tadi semua dah kecoh, aku dah dapat tag semua benda, Pim jangan lupa untuk buat reaction. So malam ni barulah aku nak tengok, memang aku tak tengok lagi. So tak nak buang masa, jom kita tengok apa yang menarik dekat trailer yang baru ni. What's a pirate? What's a pirate? A pirate is someone who has adventures and dreams and never, ever Oh, gives up. oh, tu dia. Them closer to our dreams. Okay, jadi kita akan go one by one. Kita layan je dulu. That is a dangerous place. Okay. Careful who you trust. Oh, So you're going to watch your friends die. oh, We'll never find the one oh, only king of the pirates. oh, Bang. These baroque works oh, different. They're crazy powerful. Anyone can take on. oh, oh, baju Zoro. Baby. Oh, oh, Good sword. good sword. Dia boleh dapat pedang baru. When there's somewhere you never thought you would. Oh, And you meet people who stay. That's what the journey's all about. oh, What are you? What is that? woi, This is the most fun I've ever had. Awesome! weh, semua ke? Semua ke tunjuk power dia. Oh, damn, hype. Hype, habis. Hype. Hype. Hype, 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 hype. Okay, excited. Excited. Lantak lah orang nak cakap apa. Aku memang excited. Sebab aku bagi aku simple. Just one word lah. Kalau untuk season 2 ni lah kan. World building. Sebab season 1 ni kita tak banyak tempat. Season 2 ni kita pergi banyak tempat. Okay, kita pergi Lockdown, kita pergi apa ni, Whiskey Peak, kita pergi Little Garden, kita pergi Drum Island. So banyak tempat kita pergi and macam-macam benda. Kau faham tak? Aku just nak tengok macam mana dia orang buat world building tu dalam dunia reality. Macam pergi Little Garden tadi kan, ada T-Rex, kemudian ada dinosaur. Nanti Whiskey Peak ada apa, kita tengok macam mana lah. Rupa dia, kau tahu kan Whiskey Peak yang apa, kata cactus combo semua benda tu kan. So world building tu lah pada aku excited. And of course aku nak tengok pakaian dia semua. Itu je sebenarnya jalan cerita dia. Yalah, kita tengok One Piece kan, kita dah tahu. And then diorang pun ubah sikit lah kan. Macam season 1 kita boleh nampak diorang ubah cerita tu sikit. So pretty sure diorang akan buat benda yang sama untuk season 2. And aku sumpah tak kisah sangat. Sebab yalah, it's just like a macam filler je sebenarnya. Benda tak penting sangat pun. Dia memang tak ada kaitan dengan manga ke benda. It's just an adaptation. So aku tak kisah, aku just nak tengok world building macam mana. Okay, now kita kena review and kita tengok scene by scene, frame by frame. Let's go. Alright, scene pertama kita tengah dengar Chopper dengan Dr. Hero Luke tengah borak. And then ini kat Lockdown. Okay, ni tengok dia ni ada dekat trailer sebelum ni. Dia tengok Roger, apa, tempat Roger punya execution. Ini kita dapat tengok apa tu, Drum Island. And then kita dapat tengok
Luffy panjat masa ni nak selamatkan Nami lah, sebab tadi Nami sakit kan. So for sure yang duduk belakang dia tu adalah Nami. Okay, dan itu dia. Kita tak dapat tengok muka Hero Lock depan-depan, tapi kita dapat tengok dia daripada belakang lah, dia dan juga Chopper. Sebab agak menarik juga sebab tadi kita dapat tengok Dr. Kureha kan. Red line kot. Ini baru nak masuk red line. Lepas tu yalah, ni nak masuk red line. Ni kat dalam red line ni bukan benda baru. Kita dah tengok dekat trailer sebelum ni. Dan tu dia. Ni dia orang kat mana ni? Whiskey Peak lah ni. Sebab ada siapa tu? Sebab ada Mr. 8 ataupun Igaram kat sini. So for sure lah Whiskey Peak sini. Kat sini diorang dah pakai pakaian lain, nampak smart. Tu antara benda yang best. Sebab setiap tempat diorang pergi ada pakaian berbeza sebelum diorang tidur. Tak silap aku lah, kalau aku ingat lupa, tak silap aku sebelum diorang tidur atau malam tu yang berlakunya serangan tu kan, ataupun yang selepas serangan, maybe, I don't know. Aku tak nak teka sangat storyline diorang sebab mungkin diorang ubah kan. So ni tempat tinggi ni kat mana? Everest Mountain lah. Dua turun and diorang masuk mulut labun. Sebab kejap lagi kita dapat tengok labun tu punya, diorang kat dalam perut labun. Tu dia. Tak aku cakap nak tengok world building ni cantik weh. Kita dapat tengok red line. Tak tahu aku cakap apa. Aku excited nak tengok tu je. Cantik weh. Yang ni tak nak benda sangat lah sebab kita memang dah tengok Dr. Crocus banyak kali sebelum ni dekat gambar semua dia. So aku skip je benda tu. Aku tak apa berkenan sangat lah dengan rupa dia, tapi not really an issue lah. And then kita nampak Zoro. Lepas tu kita nampak tu dia turun, Miss Valentine tengah turun. Wey, Zoro senyum wey. Kenapa tu? Lepas tu sambung stay kat Little Garden. Aku risau juga kalau aku terskip apa-apa, tapi aku dah cuba slow. T-Rex, aku dah cuba slow yang mungkin lah ni. Tu ni dia. Ni diorang dalam perut labun. Weish, dalam perut labun siut. Aku memang looking forward dengan Miss Kotomi. Pelakon dia memang comel gila lah, cantik lah, memang sesuai lah. Mr. 5 dia aku kesian lah. Yalah, tapi sebelum ni pun aku dah cakap dah, aku harap kurang sikit lah scene dia main dengan tak hidung. Sebab tak cool langsung tu benda tu. Dapat tengok 1-2 main tak hidung cukup lah. Lain tu kau main je lah pistol. Letupan berlaku. Siapa dia sebalik letupan tu? Macam Robin. Kita dapat tengok Mr. 3 dengan candle wax dia, candle istana dia. Wey, nice. Oh wait, kat sini kita boleh nampak Zoro jadi ice. Nami dengan Vivi lah kan. Tak silap aku Nami dengan Vivi. Lepas tu Mr. 13, Mr. 13 comel tu. Aku rasa macam nice lah dia punya CGI for now. Tak ada isu sangat. Ni kita dapat tengok Robin yang kuasa dia seram tu sebenarnya. Dalton mana Dalton? Dalton kita tak nampak lah sini. Sebab Wapol ada tadi. Dan kita nampak Bagi. Sebab Bagi memang ada buat kemunculan semula. Nanti diorang akan lawan dekat Lockdown. Tapi itulah, Bagi je kita nampak. Kita tak nampak Alvida. Kita nampak labun kat belakang tu. Dan kita nampak Crocus. Style lah. Style gila. Ni apa ni? Ni aku tak pasti pun benda sebab Usopp ada menjerit kat sini. Tapi aku tak ingat dia menjerit pasal apa. Tapi tak apa, kita biarkan benda tu sebagai surprise. Dan lagi sekali kita nampak kali ni Usopp tengah berlari dengan Miss Valentine. So kita pun nampak Zoro semua kat sini. Dan tu dia, Dr. Kureha. Smart. Aku tak tahu siapa pelakon ni, aku tak kaji lagi, aku tak ingat. Mungkin aku dah pernah share tapi aku tak ingat. Nampak style, nampak rockers, tu yang penting. Dan itu dia pedang baru Zoro, Yubashi dan juga Sandaki Tetsu. Dia menarik sebab ada dialog pasal Zoro cakap pasal pedang dia tu kan. Actually lah, 3 pedang ni waktu ni memang pedang yang semua paling cantik lah. Sebab yalah, pedang warna merah, warna hitam, putih kan. Gila. Ikutkan sepatutnya time ni Zoro lawan 100 agent Baroque Works. Ni tak macam tak ramai sangat, tapi kalau betul kita dapat scene Zoro lawan 100 memang gila-gila lah. Memang excited lah nak tengok. Ni kita save untuk surprise nanti. Sumpah no place lah ada scene Zoro berlawan dengan 100 agent. Aku nak sangat tengok benda tu. Oh, tu dia labun. Okay, size dia macam gambar. Sebelum ni kita banyak pertikaikan pasal size dia. Lah, kalau ikutkan sebenarnya memang lagi besar. Sebab kalau ikutkan mata labun tu je dah kata macam sama besar, at least lebih besar daripada Thousand Sunny pula gue Mary. Dan lagi kita nak dapat tengok Jolly Roger yang diorang lukis Luffy lukis kat rabun. Okay, nice. CGI nampak nice. Tu dia Dory dan juga Brogy. Tadi diorang buat kuasa diorang. Woi,
Nice. Lebih banyak. Oh, gerak-gerak. Alah, aku nak biar benda tu surprise lah. Kadang-kadang tengok trailer ni bukan best sangat pun. Bukan tak best sebab apa, tapi kita nak surprise kan. Ya, aku tak ingat pasal apa dia orang menangis ni. Itu dia Wapol. Kita dapat tengok scene daripada dalam mulut dia. Tapi kita dapat tengok dia sikit. Itu dia. Wapol dapat smart Ini pun aku tak tahulah macam mana diorang nak buat live action ni. Bukan kuasa Mamat ni pelik weh. And then ini first time diorang jumpa Chopper. And aku agak suka dengan cara reaction Luffy jumpa Chopper kat sini. What is that? Aku suka reaction tu. Sebab kalau aku berjumpa Chopper depan macam tu, comel gila. Itu dia. Kejap. Ini aku tak tahu Sanji belakang siapa. Semoga ini pastinya dekat lockdown lah. Kan senang weh, dah buat CGI macam ni berasap-asap. Dragon tak keluar lagi. Ini masih dia nak kibarkan bendera tu. The epic moment Luffy nak kibarkan bendera. Dan tu dia Chopper. Chopper bukan benda baru, kita dah tengok sebelum ni. Tapi at least akhirnya keluar apa dekat trailer. Excited. And then itu dah habis. I mean like, kalau kita betul-betul go through setiap frame, setiap scene, aku rasa kita boleh jumpa lagi banyak benda-benda menarik lah. Tapi again lah, let's save that for surprise bila cerita ni keluar nanti. Aku ni satu soalan je, korang nak ke tidak buat live action lah, watch along? Kalau korang nak, jom kita buat watch along kat Discord. Alright, especially kalau korang ada kawan yang kau tengok One Piece ke? Follow lah Mamat ni. Kau tengok One Piece ke? Kau tengok Mamat ni. Kenalkan aku kepada mereka semua. Apa pun, thank you for watching my video. See you guys on the next video. Assalamualaikum.